Ah, Apa? jagalah anda rakam. Ya, selamat datang Datuk Nordin kita. Hari ini dia cuti, dia turun kat sini. Inilah dia. Saya hari ini masak ayam. Sempena Datuk Din datang. Itulah, sekejap lagi kami nak makan ni. Selamat datang Datuk. Okay. Yeah. Okay, selamat petang. Hari ni saya pergi ke rumah Datuk Acha. Dengarnya ada masakan special lah untuk hari ni. Nanti lepas ni kita menikmati makanan lah. Okay, selamat menonton. Okay. Jangan lupa subscribe bawah ni, tekan lonceng merah. Subscribe channel Datuk Nordin Ho. Subscribe Cina Acha. Bagi dia 1,000. Bagi dia dulu. Dia dah 800 dah. Aku mau rangkak jauh lagi. Datuk dia cakap nak order gimbal daripada Ciptaan Acha Zero ni. Inilah hasil dia, gimbal ni, tapi tangan bergoyang juga. Tengok turun naik pun tak ada hal. Tak ada goyang. Tak ada. Best, pusing pun senang ni. Saya tak boleh zoom depan belakang. Ini percubaan gimbal buatan sendiri. Inovasi belum bagus lagi. Inovasi ni. Ni kepala dia ngam tu. Macam ni. Kan senang kalau kita nak macam ni. Pusing macam ni. Kalau tangan susah ni. Dia tak tepat macam ni. Dia mesti turun naik. Kalau ni kelebihan dia tu lah macam ni. Tengok Datuk. dia tak apa ambil gambar. dia ambil gambar motor dia ke. Ambil gambar ni 388 ni. Dah tahu keluar motor. Tutup lah. Tutup dah. Dah buka dah. Loto tu hari-hari buka. Iya ke? Hari-hari buka? Dia nak bawa loto hari ni. Tapi tak kena. Tak kena. Tu dia kualinya jauh. Nak turun pun tak ada masalah, ada gimbal. Tapi taklah macam 100% yang beli tu. Tak, tapi pakai yang set pun dia dah ni. Dia goyang sikit pun tak ada masalah. Okey. Nampaknya ayam dah masak. Ayam dia lah, roti ni. Ini dia, serbuk cili. Saya masukkan. Disaksikan Datuk Din. Ini kita tak ada sepat-sepatan, main letak ni, main kabul. Dapur sempoi daripada Acha. Juru kameranya Datuk Din. Ayam dah masak. Dah boleh melantak kami berdua nanti. Masukkan serbuk kari.
Tengok dia punya tu, pandai dia ni. Tak lama lagi berbuka lah kami. Ya, ni datuk kita. Sempena kuali acar ni, kuali. Mana kuali? Kuali panas. Hari ni saya datang semata-mata nak rasa masakan acar ni. Dia jemput sebagai chef jemputan lah. Saya nak testing. Macam mana rasanya? Betul lah. Ni rasa bau ni macam sedap lah. Tapi kita belum cuba ni. Dia ni juri sebenarnya. Juri. Saya juri lah, juri untuk makan. Okay, kita cuba. Okey. Macam mana Datuk? Wah, boleh tahan. Boleh tahan. Saya punya cukup lah, cukup rasa garam cukup. Cukup cili cukup. Cukup Kari cukup. Memang terbaik lah. Terbaik. Masakan chef Datuk Acar ni memang terbaik. Iya ke? Ke bodek ni. Petang ni menu kita ayam masak kari. Ni hasil tangan daripada Datuk Acar. Masak kari. Kita garu-garu sikit. Masakkan dah nak siap dah. Cuma kita nak pastikan kari dia cukup pekat cukup pekat. Pandai juga Datuk ni. Ni chef juga agaknya kat rumah ni. Kat rumah campak-campak saja. Campak-campak. Yang penting kan ni. Rempah. Kayu mana mesti ada. Itulah. 3 sekawan dia tu. Ni ayam kari masak apa dia, pandan ni. Jadi kita pastikan kari dia cukup. Itulah. Cukup pekat. Biasa Datuk tengok dalam YouTube je kan. Kali ni merasa. Selalu kita saksikan kat YouTube lah Datuk Acar masak. Hari ni kita dapat bersama-sama merasa macam mana hasil Datuk Acar, hasil tangan dia. Okay, jangan lupa like, share, subscribe sekali. Okay, alright. Okay, bye. Selamat buka puasa. Okey, kami tengah nak berbuka. Kami tengah buka puasa. Hari ni chef Acar masak. Saya rasa macam mana masakannya? Sama je. Campak juga. Memang bagus. Dia boleh buka restoran ni. Ya, kami tengah menjamu selera ni sambil mendengar lagu Awi. Macam mana rasa Datuk? Semua cukup. Garam cukup lah. Pilih cukup. Air cukup. Tak ada tu tulang. Boleh apa Terbaik. Terbaik dengar lagu Exit lagi. Dengar satu. Makan lauk kari dengan lagu Exit. Mantap. Mantap dan mantul. Tambah. Kau dah tambah. Dengar grup WhatsApp OA tu, YouTuber OA tu nak datang. Razi Hadi bila dia orang ni? Razi Hadi bila datang. Roya mana kita dia? Pakai beras. Bukan Roya. Roya terlepas Roya. Roya ni Indra boleh. Ya, selamat menonton. Bye bye. Awi kecil mana? Awi kecil.